Sebenarnya syukur itu minimanya, paling minima syukur ialah tidak menggunakan nikmat pada perkara yang dimurkai Allah, yang tidak disukai Allah, yang dibenci Allah. Itu paling minima. Tapi kalau lidah tu sudah mengumpat, mata melihat perkara yang tak sepatutnya, telinga mendengar sesuatu, itu sebenarnya sudah bercanggah dengan hakikat syukur. Ya, puasa yang sebenar itu membina takwa. Takwa itu di hati. Dan sifat-sifat hati itu khaufnya, nak dibina. Rasa takut pada Allah bertambah tak? Rasa rajak pada Allah bertambah tak? Rasa cinta kepada Allah bertambah tak? Rasa ikhlas bertambah tak? Rasa khusyuk bertambah tak? Tawakal kepada Allah bertambah tak? Ya, semua sifat-sifat dalaman hati itu yang perlu kita, itu dia satu amalan juga yang perlu ditingkatkan. Sebagaimana Imam Ghazali menekankan tentang syukur. Ya. Kita seolah-olah macam ada pilihan pula. Ya. Sebenarnya syukur itu minimanya, paling minima syukur ialah tidak menggunakan nikmat pada perkara yang dimurkai Allah, yang tidak disukai Allah, yang dibenci Allah. Itu paling minima. Tapi kalau lidah tu sudah mengumpat, mata melihat perkara yang tak sepatutnya, telinga mendengar sesuatu, itu sebenarnya sudah bercanggah dengan hakikat syukur. Ya. Jadi hakikat syukur itu ialah kita perlu ingat itu. Ya. Paling kurang di bulan Ramadan, ya, paling kurang kalau tak guna pun nikmat-nikmat pendengaran, penglihatan, pertuturan kepada berzikir, menambah ibadah, paling kurang jangan gunakan kepada perkara yang dibenci Allah. Itu paling minima. Bayangkan kalau kita benar-benar menghayati, ya, tuntutan penyucian jiwa yang Allah mahu daripada ibadah puasa itu sendiri. Sudah tentulah kita insya-Allah keluar daripada Ramadan yang layak dipanggil minal aidin wal faizin, termasuk di kalangan orang yang kembali dan berjaya. Ya. Berjaya daripada apa? Berjaya dan merdeka lah daripada hawa nafsu, daripada syaitan. Ya.